العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Semalam kita masih terbaki satu bahagian. Kita masih dalam tajuk Al-I'rab. Okay, kita dah bincang semalam cara kita nak i'rab isim fi'il yang mabni, yang mana kita akan i'rab dalam bentuk al-i'rabul mahalli. Dan kita telah bincang isim dan fi'il yang mu'rab yang mengambil alamat asliyah, ada yang zahir dan ada yang muqaddar. Cuma yang terbakinya al-i'rabul far'i. Okay, apa dia al-i'rabul far'i? I'rab far'i isim-isim ataupun fi'il-fi'il yang mengambil alamat i'rab ketika rafa', ketika nasab, jar dan jazam dengan alamat-alamat furu'. Maksudnya dia tak rafa' dengan dhammah, dia tak nasab dengan fathah, dia tak jar dengan kasrah dan tak jazam dengan sukun. Tak mesti dalam semua keadaan, kadang-kadang dalam sesetengah keadaan. Dalam al-i'rabul far'i ada sesetengah dengan baris, ada sesetengah dengan huruf. Ada yang bil harakat, ada yang bil huruf. Dalam nota tu anda tak sempat buat lagi yang huruf far'i. Ada yang sesetengah isim ataupun fi'il yang mengambil alamat furu' dan alamat furu' tersebut merupakan harakah, dan ada yang mengambil alamat furu' tetapi alamat furu' tersebut merupakan huruf. Kalau yang i'rab dengan huruf, confirm dalam semua keadaan alamat far'iyah. Tapi kalau yang i'rab dengan harakat, ada sesetengah tu kadang-kadang dengan alamat asli, kadang-kadang dengan alamat furu'. Okay, apa dia yang i'rab dengan alamat far'iyah tapi alamat far'iyah tersebut harakat? Pertama, jamak muannas salim. Jamak muannas salim zahirnya dia i'rab dengan alamat asliyah, sebab ketika dia rafa' dengan dhammah, ketika dia jar dengan kasrah. Cuma dalam satu keadaan, ketika dia nasab dengan kasrah. Jadi ada satu keadaan dia ikut i'rab far'i. Jadi tersenarai dalam ni lah. Yang kedua, ismul ladzi la yansari. Ismul ladzi la yansari rafa' juga dengan alamat asliyah, nasab juga dengan alamat asliyah, kecuali ketika dia jar dengan alamat furu', sebab dia jar dengan fathah. Okay, itu dua saja. Dua keadaan isim akan i'rab dengan alamat furu' dan alamat furu' tersebut merupakan harakah. Sebab apa? Dalam alamat rafa' ada berapa alamat? Berapa hafal tak? 4. Nombor 1 dhammah alamat asal. Apa alamat furu' dia? Waw, alif, nun. Jadi tak ada harakat furu' dalam rafa'. Okay, dalam nasab ada
5. Yang pertama Fathah. fathah. Jadi fathah alamat asal. 4 alamat furu'. Apa alamat furu'? Alif, kasrah, ya dan hazaf nun. Jadi ada fathah, ada kasrah dalam fathah, dalam nasab ada kasrah alamat furu'. Dan kasrah menjadi alamat kepada nasab cuma pada jamak muannas salim. Okey, ketika khafat ada berapa alamat? 3. Yang pertama kasrah alamat asliah. Alamat furu' dia cuma ada 2. Ya dengan fathah. Yang fathah dengan yang kasrah dengan fathah cuma ismul ladzi la yansarif. Jadi 2 ni jelah yang i'rab asli dengan harakah, i'rab far'i dengan harakah. Okay, yang hurufnya banyak. Yang pertama isim-isim ataupun fi'il-fi'il yang i'rab dengan alamat furu' dan alamat furu' tersebut merupakan huruf. Pertama asma' khamsah, asma'ul khamsah. Yang kedua jam'ul mudzakkaris salim. Yang ketiga al-musanna. Yang keempat al-af'al al-khamsah. Kelima al-mudhari' al-mu'tal al-akhir. Semalam dalam i'rab asli, dalam bab muqaddar anda sebut fi'il mudhari' mu'tal akhir. Hakikatnya dia juga i'rab far'i, bukan i'rab asli. Sebab dalam satu keadaan ketika dia jazam dengan hazaf huruf illah. Tapi terpaksa sebutkan juga sebab dia ada i'rab muqaddar. Kita hanya tasamuhlah kita sebut juga dalam semalam dalam muqaddar anda sebut al-fi'lul mudhari' alladhi akhiruhu alif dengan al-fi'lul mudhari' alladhi akhiruhu wawun aw ya'un. Okey. Ini semua sekali 7 benda yang mengambil i'rab furu'. Okay, hari ini mungkin kita nak detailkan satu persatu. Kalau dari segi alamat rafu' semua dalam nota tu. Isi asma'ul khamsah, rafu' dengan apa, nasab dengan apa, jar dengan apa, semua dah ada dalam nota yang nak bagi tadi. Cuma kita nak bincang satu persatu. Nak kata dari segi takrif boleh jugalah. Okey. Kita start dengan jamak muannas salim. Okey, apa dia jamak muannas salim? Jamak muannas salim senang, jadi tak timbul masalah. Ismun dalla ala aksar minas nataini bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Apa-apa isim yang menunjukkan lebih daripada 2, tak cukup dengan menunjuk lebih daripada 2, tetapi dengan ada alif dan ta di akhirnya. Okey, jadi senanglah kenal. Asalkan isim tu menunjukkan 3 dan ada alif dan ta di akhirnya, ketika tu jamak muannas salim. Ana ada bincang sebelum ni, penamaan jamak muannas salim ni ada yang tak setuju, ada yang namakan dia dengan al-jam'u bi alifin wa ta'in mazidataini. Sebab apa? Sebab dalam jamak muannas salim kadang-kadang isim yang dijamak tu muzakkar. Contoh nak bagi hari tu Talhah kan. Talhah nama lelaki, tapi bila dia jadi Talahat sebab dia tak dijamakkan jamak muzakkar salim. Jadi sebab ni nama al-muannas tadi dikritik dan ditukar al-jam'u bi alifin wa ta'in mazidatain. Itu dari segi nama saja. Cuma dari segi kita nak cam jamak muannas salim, jelaslah ada alif dan ta. Cuma tak semestinya isim yang dijamakkan jamak muannas salim tu mesti muannas. Dia rafa' dengan dhammah, nasab dengan kasrah dan jar dengan kasrah. Jadinya dia jadi alamat furu' ketika nasab sahaja. Dia nasab dengan kasrah. Tengok nota tu, kalau nota tu surat nombor 2. Surat yang kedua. Tengok yang peta yang ke-3 bawah. Kalau nak tengok mana yang i'rab alamat furu'. Okey, jamak muannas salim ketika nasab, dia nasab dengan kasrah. Anda tak pasti ada salah ke tak, anda tak cek dulu. Jadi dia nasab dengan kasrah. Okay, ismul ladzi la yansarif kita tangguhkan dulu sebab dia yang paling panjang perbahasan. Kita masuk al-asma'ul khamsah. Ada yang namakan asma' sittah, ada yang namakan asma' khamsah. Juga senang. Ada 5 perkataan kalau mengatakan asma' khamsah, ada 6 perkataan kalau yang katakan asma' sittah. Apa dia? Abun, akhun, hamun, famun dengan zu. Okey, jadi asma' khamsah ni
abun, akhun, hamun, famun, zu. Ada orang sebut abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu, malin. Hakikatnya ni asma' khamsah, 5 ni. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kata 6 tambah satu lagi, hanun. Kenapa dalam jurumiyah disebut abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu, malin, hanuka? Dia nak bagi tahu satu contoh yang mencukupi syarat yang boleh kita i'rab asma' khamsah dengan alamat furu'. Okey, hakikatnya asma' khamsah ni tanpa ada abu, tak ada waw, kaf, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu, malin, tapi dia nak sebut dengan jalan ringkas. Terus dalam matan jurumiyah disebut abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu, malin. Dia nak tunjukkan contoh yang mencukupi syarat untuk isim 5 ni boleh dirafakkan dengan dhamma, rafakkan dengan waw, nasab dengan alif dan jar dengan alif. Kalau disebut abun, akhun, hamun, famun, zu, seperti mana dalam alfiyah. Dalam alfiyah disebut macam ni: abun, akhun, hamun, kaza, kawahanu, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Dia akan sebut dengan sirah macam ni. Dia mesti sebut syarat. Jadi isim 5 tak semestinya semata-mata kita nampak perkataan abun, akhun, hamun, famun, zu, kita boleh i'rab seperti yang kita nak dalam isim 5. Isim 5 kalau ikut nota tu rafak dengan waw, alif, ya. Rafak waw, nasab alif, nasab jar dengan ya. Dia nak i'rab dengan 3 alamat ni mesti mencukupi 4 syarat. Syarat ni untuk 4 yang pertama. Apa dia syarat? Syarat yang pertama, dia kena mufrad. Antakuna mufradatan. Kita akan lalu juga dalam tuhfah, cuma macam kita buat satu sekali limbas. Syarat pertama, mesti dia mufrad. Bila sebut mesti mufrad, jangan dia musanna. Okey, perkataan abun, akhun, hamun, famun, syarat pertama dia nak i'rab dengan isim 5, rafak dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, mesti dia mufrad. Maksudnya tak boleh jadi abun ketika musanna jadi apa? Abawan, akhawan. Okey, kalau ketika dia musanna, dia tak akan ambil i'rab isim 5 sebab apa? Dia akan ambil i'rab apa? I'rab musanna lah, sebab dia dah jadi 2. Jadi dia mesti mufrad. Antakuna mufradatan. Tak boleh musanna dan tak boleh jamak. Abun, contoh abun, ketika dia jamak dia jadi apa? Ketika dia jamak, dia akan i'rab seperti jamak taksir lah. Abaun, an, in lah. Jadi mesti mufrad. Okay, syarat pertama kalau kita nak i'rab isim 5 dengan 3 alamat ni, waw, alif dan ya, mesti kalimat tersebut mufradah. Okay, yang kedua, antakuna mukabbarah. Mesti 4 kalimat tu mukabbarah. Apa yang dimaksudkan dengan mukabbarah? Mengikut sirah asal dia, jangan ditasghirkan. Kita dalam surah ada satu bab dipanggil tasghir. Kita kecilkan, sama ada nak hina ataupun nak pandang benda tu kecil. Contoh kita sebut kitab, kita sebut kutayib. Contoh abun, dia akan jadi ubayyu. Dia akan jadi ubayyu ketika kita tasghir. Jangan kalimah-kalimah ni ditasghirkan. Kalau ditasghirkan, kalimah tadi tak di-i'rab dengan waw, alif dan ya. Jangan jadi ubayyu, jangan jadi ukhayyu, jangan jadi humayyu. Macam itulah. Mesti kalimat tadi duduk di dalam sirah asal dia. Yang pertama mesti mufrad, yang kedua mesti mukabbar, mesti dengan maksud asal, bukan maksudnya besar. Jangan ditasghirkan. Jangan jadi atas wazan fu'ail. Tasghir ni sama ada atas wazan fu'ail ataupun fu'ail ni. Yang ketiga, antakuna mudafatan. Kalimat-kalimat ni dia tak boleh duduk sendiri. Tak boleh abun, akhun, hamun, famun. Kalau dia duduk sebiji-sebiji macam tu, ketika tu i'rab macam isim mufrad dengan dhamma, dengan nas, dengan fathah dan dengan kasrah. Mesti ada mudhafun ilaih selepas dia. Mesti disandarkan kepada satu kalimah yang lain. Itu syarat yang keempat. Kita tak memadai dengan ada idhafat. Jangan mudhaf tu Allah tudhaf
ila ya'il mutakallim. Jangan yang diidhafatkan tu ya mutakallim. Jangan abi, akhi, hami. Kita ada bincang semalam, dalam muqaddar ada 4 jenis. Ada ta'azzur, ada siqal, ada ishtighalul mahal dan ada hikayah. Dan dalam ishtighalul mahal ada bikasratil munasabah. Dalam nota muka surat pertama, bikasratil munasabah tu apa? Al-mudhafu ila ya'il mutakallim. Mana-mana isim yang idhafat kepada ya mutakallim, dia akan i'rab dengan i'rab muqaddar liishtighalil mahal bikasratil munasabah. Jadi ketika tu tak boleh di-i'rab dengan waw, alif ataupun ya. Jadi asmaul khamsah untuk nak i'rab dengan waw, alif dan ya mesti mencukupi 4 syarat ni. An takuna mufradatan mukabbaratan mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Kalau kita singkatkan, an takuna mufradatan wa mukabbaratan wa mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallimi. Itu dia punya syarat. Mesti mufrad, mesti mukabbar, mesti diidhafatkan kepada bukan ya mutakallim, barulah boleh di-i'rab waw, alif dan ya. Okey. Walaupun tak cukup syarat, abun, akhun, hamun, famuni, hakikat dia tetap dalam hakikat dia isim yang 5 lah. Cuma dia tak di-i'rab dengan isim 5 kerana tidak mencukupi syarat. Tapi kalau orang sebut abun ni isim 5 tak? Isim 5. Tapi tak di-i'rab dengan isim 5 sebab apa? Tak cukup syarat. Tapi dia tetap hakikat dia asma' khamsah, asma' khamsah, asma' khamsah, walaupun tak cukup syarat. Cuma tak boleh di-i'rab dengan waw, alif dan ya. Itu asma'ul khamsah. Ana sebut agak cepat sebab apa? Kita akan lalu juga dalam kitab, cuma sekali lalu. Jelas syarat asma' 5, asma' khamsah? Ada yang tak dapat nota lagi? Yang keempat tu macam mana tu yang selain yang mutakallim? Contoh itu. Allah Tullah. Okey. Maksudnya buatlah abuka ke, abukum ke, Abu Muhammad ke. Jangan idhafat kepada ya mutakallim. Sebab kalau idhafat kepada ya mutakallim, dia jadi abi, akhi. Ketika ni contoh kita kata haza abi. Abi khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha li-ishtighalil mahal bi kasratil munasabah. Kalau diidhafat kepada ya mutakallim, dia tak akan jadi alamat i'rab pada waw, alif ataupun ya. Okey, dalam bab al-mudhaf ila ya'il mutakallim ada yang sama, ada yang kesamaran. Contoh anda sebut marartu bi abi. Okey, bi abi. Abi ni i'rab dia apa? Majrur bil ba. Wa alamatu jarrihi al kasrah. Kasrah apa? Zahirah ke muqaddar? Muqaddarah. Ni ada ni. Zahirah ke muqaddarah? Berapa orang muqaddarah, berapa orang zahirah? Nah, siapa yang kata zahirah? Ada seorang. Yang ini muqaddarah. Ada yang tak kata apa-apa? Muqaddarah. Sama juga mana amin zuhuriha ishtighalul mahal bikasratil munasabah. Bikasratil munasabah. Okey, hakikatnya walaupun kasrah ni wujud, kasrah ni bukan alamat i'rab. Abi, nampak kasrah ada, tapi kasrah ni bukan alamat i'rab yang dikehendaki, tapi kasrah ni wujud dengan sebab ia ni. Jadi kasrah dia mana? Kasrah dia tetap muqaddarah. Kasrah ni bukan kasrah alamat i'rab. Kasrah ni sebab ia. Jadi kasrah yang merupakan alamat i'rab tetap muqaddarah, tak wujud dalam ayat. Marartu bi abi. Samalah dengan apa-apa yang diidhafatkan kepada ya mutakallim, ketika dia majrur, kasrah tu muqaddarah, bukan zahirah. Walaupun kita nampak ada kasrah, kasrah tu bukan alamat i'rab, tetapi kasrah yang disebabkan ya mutakallim. Okey. Abi dalam asma' al-khamsah 4 syarat. Masuk dalam jamak muzakkar salim. Di jamak muzakkar salim juga senang. Kita terus bagi ke takrif dia.
dalam jurumiyah dia pakai apa? Ismun dalla ala aksar minasnaini bi ziyadatin fi akhirih salihin litajridi an hazihi ziyadah. Jamak muzakkar salim, isim yang menunjukkan lebih daripada dua dengan ditambahkan pada akhirnya, dia tulis bi ziyadatin fi akhirih, sama ada tambah waw dan nun ataupun ya dan nun. Waw dan nun ketika rafa', ya dan nun ketika nasab dan jar. Jadi sifat dia apa? Waw, ya, ya. Kalau isim 5, waw, alif, ya. Kalau jamak muzakkar salim, waw, ya, ya. Isim yang lebih menunjukkan lebih daripada dua dengan diberi penambahan pada akhirnya, sama penambahan tu waw, ya ataupun ya, waw nun ataupun ya nun. Salihin litajridi an hazihi ziyadah, perkataan tersebut boleh kita buang huruf ziyadah tersebut. Contoh kita sebut muslimuna, isim yang menunjukkan lebih pada dua ya, tiga ataupun lebih muslimun, dengan diberi penambahan pada akhirnya, dan boleh kita buang huruf tambah tu. Kalau kita buang jadi apa? Al-muslim. Itu dia jamak muzakkar salim. Kalau buang tu, kalimah tersebut mengandungi maksud. Al-mu'minuna jadi al-mu'min, al-qa'imuna jadi al-qa'im. Itu yang maksud ismun dalla ala aksarin minasnaini bi ziyadatin fi akhirih salihin litajrid an hazihi ziyadah. Boleh kita buang huruf tambahan tersebut dan masih kekal menunjukkan satu maksud. Al-muslim. Itu jamak muzakkar salim. Sifat dia apa? Waw, ya, ya. Rafa' dengan waw, nasab dengan ya, jar dengan ya. Masuk musanna, tukar sikit. Alif, ya, ya. Jadinya isim 5, waw, alif, ya. Jamak muzakkar salim, waw, ya, ya. Al-musanna, alif, ya, ya. Apa dia musanna? Musanna ismun dalla ala ithnaini aw ithnataini. Okay, dalam jamak muzakkar salim tadi kita sebut ismun dalla ala aksar minas natain. Sebab musanna. Kalau jamak muzakkar salim, ismun dalla ala aksar minathnain, sebab muzakkar. Kalau musanna ni kadang-kadang kalimah tu muzakkar, kadang-kadang kalimah tu muannas. Jadi kita sebut ismun dalla ala ithnaini aw ithnataini bi ziyadatin fi akhirih. Isim yang menunjukkan kepada dua, tak kira dalam muzakkar ataupun muannas, dengan ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun bi ziyadatin fi akhirih, aghnat hazihi ziyadah anil atifi wal ma'tuf. Takrif dalam Tuhfah Saniyah, dia kata dengan penambahan ni menyebabkan kalimah tadi tak berhajat kepada kita jadikan jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Contoh kita sebut rajulani, isim ni menunjukkan kepada dua lelaki dengan ditambahkan alif dan nun. Dengan sebab ditambah alif dan nun, kita tak perlu sebut rajulun wa rajulun. Asalnya ayat dia macam ni, rajulun wa rajulun, tapi bahasa Arab meringkaskan, buat satu penambahan di akhir menyebabkan maksud dia sama dengan jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Jadinya ismun dalla ala ithnaini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hazihi ziyadah anil atifi wal ma'tuf. Isim yang menunjukkan kepada dua atau dua, yang mana dengan penambahan tersebut ditambah pada akhirnya, dengan penambahan tersebut tidak berajat kepada kita jadikan jumlah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Itu musanna. Apa lama i'rab dia? Alif, ya dan ya. Yang keempat, al-af'al khamsah. Al-af'al khamsah, ketika dia rafa' dengan nun, ketika nasab hazaf nun, dan ketika nasab jazam pun hazaf nun. Apa dia af'al khamsah? 5 kalimah. Ada yang namakan sebagai af'al khamsah, ada yang namakan sebagai amsilah khamsah. Kalau kita ambil wazan fa'ala, dia jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ta'rif dia apa? Dia ta'rif sebenarnya al-fi'lul mudhari' idza ittasala bihi alifut tasniyah aw wawul jam'i aw ya'ul mukhatabah. Mana-mana fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif tasniyah atau wawul jam'i ataupun ya mukhatabah. Maksudnya dalam tasrif 14
Dalam tasrif 14 fi'il mudhari', yaf'alu, yaf'alani, taf'alu, yaf'aluna, taf'alu. Cuba cari mana-mana yang berhubung dengan alif, waw ataupun ya, dia disenaraikan dalam al-af'al al-khamsah. 5. Tapi kalau dalam tasrif jadi berapa? Jadi 7 sebab apa? Taf'alani ada berapa? 2 je. Taf'alani untuk muannas ghaib, taf'alani untuk mukhatab muzakkar 2 orang, dan untuk muannas 2 orang. 3 lah. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani yang pertama. Yaf'alna, taf'alu, taf'alani kedua. Taf'aluna, taf'alina, taf'alani ketiga. 1 ketika ghaibah muannas, 2 ketika mukhatab lelaki, 3 ketika mukhatab muannas. Taf'alani ada 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1. Jadi 7. Dalam tasrif 14 tu ada 7. 7 je bukan af'al khamsah. Maksudnya 7 af'al khamsah, 7 lagi bukan af'al khamsah kalau dalam tasrif fi'il mudhari'. Okey. Ada yang sesetengah ulama dia tak setuju namakan sebagai al-af'al al-khamsah seperti kita namakan al-asma' al-khamsah. Sebab apa? Kalau dalam al-asma' al-khamsah, tak apa kita namakan asma' al-khamsah sebab apa? Memang tak ada kalimah lain. Abun, akhun, hamun. 5 kalimah. Tetapi dalam af'al khamsah, bukan 5 ni yang kita nak. Tetapi fi'il yang sewazan dengan kalimah-kalimah ni. Kalau yadribun, jadi yadribani, tadribani, gitu. Yadribuna, tadribuna. Jadi kalau kita sebut al-amsilah al-khamsah, fi'il yang seumpama 5 wazan ini. Jadi sebab tu ada yang namakan sebagai al-amsilah al-khamsah. Bukan yang dimasukkan dengan al-af'al khamsah 5 wazan, 5 perkataan ni je. Tapi mana-mana fi'il atas wazan 5 ni. Jadi sebab tu dinamakan sebagai al-amsilah al-khamsah. Tapi tak mengapa kita namakan al-af'al al-khamsah boleh, al-amsilah al-khamsah pun tak apa. Jadi dia juga i'rab dengan alamat furu' sebab apa? Rafa' dengan nun, nasab dan jazam dengan hazaf nun. Akhir sekali fi'il mudhari' mutalakhir biasa cuma fi'il mudhari' yang diakhiri alif, waw dan ya. Dia hanya mengambil alamat furu' ketika jazam sahaja sebab dia jazam dengan apa? Hazaf haraf illah. Okey. Ada yang tak jelas dalam i'rab far'i? Ada soalan sekat tu? Tak ada. Okey. Tinggal satu, ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi la yansarif ini panjang. Ana sebab takut kalau tak terangkan i'rab far'i jadi tak boleh nak tatbiq sebab tak habis tajuk kan yang dalam nota kita buat. Okey, kita masuk ismul ladzi yansarif tapi ana cuba buat seringkas yang mungkin lah. Walaupun sebenarnya tak akan jadi ringkas. Ismul ladzi la yansarif. Penting, tajuk yang paling penting kalau dalam kuliah lughah hatta menjadi satu muqarrar untuk tahun 4. Tajuk muqarrar tahun 4 ismul ladzi la yansarif. Tapi insyaAllah anda tak buat seperti mana muqarrar tahun 4 lah. Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh menerima tanwin. Okay, dalam ismul ladzi la yansarif, anak i'rab ahli ni anda padam. Dia berajak kepada satu ruang yang